ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita hari ini kembali ke pangkuan kuliah kita. Kuliah ni bagaikan seorang ibu lah ya, yang mendepangkan tangannya untuk menerima kita, memeluk kita dengan rasa kasih sayang, mencurahkan ilmu, mencurahkan rahmat Allah, mencurahkan ketenangan, sehingga ia membentuk jiwa kita. Oleh kerana itulah kita masih lagi membicarakan tentang kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Ini berarti bila nasihat ni, yang akan terima nasihat bukanlah mata kita, bukanlah telinga kita, bukanlah anggota-anggota yang lain, tapi yang akan menerima nasihat, yang akan memeluk nasihat tu, memeluk nasihat tu, yang akan merasai nasihat tu ialah hati kita sebenarnya. Hati kita tu sendiri. Sebab itulah mengingati mati ni kesannya pada hati sebenarnya. Kesan besarnya pada hati, dan ia akan membentuk, mencorakkan cara hidup kita tu sendiri. Baik, mungkin dalam kuliah yang lepas kita telah, beberapa kuliah yang lepas kita telah diutarakan oleh Al-Fadhil Ustaz Azizan sebagai pengganti Abi dua kali. Banyak perkara-perkara baru yang membentuk cara fikir kita, membentuk sikap pemikiran dan sebagainya. Maka kita kembali pada hari ini pada poin yang ke-8 daripada nota yang Abi beri itu, iaitu bila kita mengingati mati, sebenarnya antara kesan pada jiwa kita ialah hati kita akan terputus dari rasa kelazatan dunia. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tabarani dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, aksiru zikra hazimil lazzat al-maut fa innahu lam yazkurhu ahadun fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu alayh wa la zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alayh. Perbanyakkanlah mengingat pemutus kenikmatan ataupun pemutus kelazatan. Itu dia. Hazimil lazat ni, lazat tu lazat lah, dalam bahasa kita lazat, yakni kelazatan. Dan yang dimaksudkan kelazatan tu ialah kelazatan dunia tu sendiri. Bila kita duduk dalam dunia ni, bila kita hidup dalam dunia ni, anggota-anggota kita ni berinteraksi dengan dunia, sehingga dunia dirasakan sedap, dirasakan manis, dirasakan indah, sehingga kadang-kadang nafsu kita sentiasa nak dilayan kehendak-kehendaknya. Nafsu ni bila dia dilayan kehendak-kehendaknya tanpa kita didik, tanpa kita asuh, dia akan menguasai kita dan dia akan bawa kita kepada keadaan yang bahayalah sebenarnya. Sebab dalam Quran Allah Taala menyebut inna nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu ni dia cenderung pada benda tak baik sebenarnya. Jadi oleh kerana itulah walaupun kita ni memang ada nafsu, selagi kita hidup kita akan ada nafsu, tapi nafsu tu wajib dididik. Wajib ni. Habis sebut perkataan wajib. Tak boleh kita biarkan nafsu menguasai kita. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu nak berehat-rehat, nafsu nak bersenang-senang, nafsu nak berhibur,
nafsu nak bermain, nafsu macam-macam kehendak nafsu ni. Sebab itulah kita ada masanya kita banyak dah tahu, kita banyak tahu hukum contohnya. Kita banyak tahu tentang ilmu agama, tapi susah nak testing. Susah kita nak susah kita nak mengamalkan ilmu agama kita. Punca daripada apa? Punca daripada nafsu contohnya. Habis beri contoh mudah lah. Contoh mudah. Sekarang ni musim kita boykot kan. Musim kita boykot. Boykot apa? Boykot penyokong Israel yang tegar ni kan. Kita dah tahu dah siapa penyokong Israel tegar ni, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai dan sebagainya. Kita tahu kekejaman Israel di Palestin. Yang terbunuh saja, yang dah syahid hampir 30,000 nyawa dah. Kita tahu semua ni. Tapi nak meninggalkan perkara yang dikatakan syubhat dengan sokongan Israel, susah kita nak tinggal. Betul tak? Susah nak tinggal. Nak tinggalkan apa? Nak tinggalkan Maggi contoh. Susah kan. Maggi ni semua orang makan dah. Abi daripada kecil, zaman muda-muda dulu, zaman sekolah makan dah. Dulu Abi pun pernah kecil juga kan. Pernah sekolah juga, pernah muda juga. Duduk asrama kan. Semua orang dah makan dah Maggi ni. Sampai sekarang nak tinggal susah. Keluar pula Maggi apa, pedas kau lah apa kan. Memang sedap. Walaupun Melaka ni ada Memi, susah nak tinggal Maggi juga. Contoh lain apa? Milo lagi sedap kan. Orang muda-muda Milo ais, Milo tabur, macam-macam lagi. Minum Milo jadi kuat dan sihat. Habis zaman sekolah tu bila tengok iklan Milo ni, minum Milo, main bola hebat. Itu yang menguasai pemikiran kita. Contoh lain apa? Nescafe lagi sedap. Tak boleh lawan Nescafe ni. Kita tahu, tapi nak tinggalkan payah sebab nafsu kita. Itu yang nafsu wajib dididik sebenarnya. Jadi oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam didik kita, ajar kita dalam menghadapi ujian hidup ni. Maka antara perkara yang kita kena banyak-banyak ingat ialah ingat mati. Aksiru zikra, banyakkanlah mengingati. Kenapa tak? Maknanya kena banyak ingat. Bukan sikit-sikit ingat tentang mati ni. Ingat mati ni bukanlah bermakna soal ketakutan kita tentang sakit mati, tapi kita kena ingat tentang implikasi kepada hidup kita selepas kematian tu. Itu yang kita kena rasa gerun, rasa takut kalaulah persiapan kita tak mencukupi untuk menghadapi hidup lepas mati. Sebab lepas mati ni bukan kita mati, selepas mati kita hidup lagi sebenarnya. Lepas mati bukan kita mati terus. Kalau mati terus senang kan. Tapi Islam, agama mengajar kita selepas mati ni rupanya ada kehidupan lagi yang kita kena lalui. Jadi oleh kerana itulah kelazatan terhadap dunia ni mestilah kita kekang dia. Dengan apa? Dengan ingatan kita terhadap kematian. Fa'innahu kenapa kita kena ingat mati ni? Ingat tentang pemutus kelazatan terhadap dunia ni. Nabi kata apa? Fa'innahu lam yazkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu alaihi. Kerana seorang tu bila dalam kehidupan ni dia sempit dengan kehidupan ni. Dia rasa susah, dia rasa payah, dia rasa tertekan, dia rasa down dan sebagainya. Tapi dengan mengingati mati ni sebenarnya dia akan meluaskan dada kita. Dia akan meluaskan pemikiran kita. Kenapa? Sebab bila kita ingat mati,
kita akan tersedar bahawa hidup di dunia ni rupanya sementara saja. Ada kehidupan selepas mati yang lebih luas, yang lebih jauh lagi. Dan kita akan ingat bahawa bila kita ingat mati ni akan membawa kita kepada ingatan dan persiapan untuk nak berjumpa Allah. Ini yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman. Orang beriman ni dia percaya pada Allah, dia yakin dengan Allah. Kat dunia ni dia sembah Allah, dia bangun tahajud, dia baca Quran, dia berdoa pada Allah, dia solat, rokok dan sujud, dia buat kerja-kerja kebajikan, kerja dakwah, kerja untuk umat, bersusah payah, semua kerana Allah. Tapi kat dunia dia tak pernah jumpa Allah. Kat dunia dia tak pernah tengok Allah. Jadi orang beriman ni jiwa dia asyaddu hubban lillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan Quran menyebut orang beriman ni hati mereka bersangatan kasih dan cinta pada Allah. Rasa cinta orang beriman ni kepada Allah menyebutkan rasa rindu. Rindu, kalau orang Melayu ni bukan rindu dendam kan. Dalam rindu dendam lagi. Jadi inilah sebenarnya jiwa orang beriman. Maka oleh kerana itulah bila dia ingat mati, dia kata inilah saat untuk dia nak balik jumpa Allah. Itu yang menyebabkan dia rasa hidup jadi luas. Walaupun dia susah, walaupun dia tak kaya, walaupun dia tak cantik, walaupun dia tak popular dan sebagainya, tapi dia ada Allah. Ini jiwa orang beriman. Wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih. Dan orang ni bila dalam keadaan dia senang pula kat dunia, dunia luas bagi dia, senang, kaya, mewah dan sebagainya, bila dia ingat tentang kematian, maka kematian akan membataskan dia. Membataskan dia maknanya mengingatkan dia tentang soal apa? Soal contohnya harta, kekayaan, kemewahan ni benda-benda yang apa, yang sementara, dan dia akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa bekalan-bekalan pahala, bekalan-bekalan amalan itu sendiri. Maknanya dengan kita mengingat mati ni, sebenarnya hidup kita ni akan terkawal lah sebenarnya. Terkawal, taklah terlalu bebas dan taklah terlalu maknanya sempit. Kita akan sentiasa merasai hubungan hati dengan Allah, sebab kita sebagaimana dalam kuliah-kuliah yang lepas habis sebut, yang penting mengingati mati ni ialah kita nak balikkan jiwa kita, hati kita, perasaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jiwa seorang hamba yang sepatutnya ada pada diri kita. Baik, seterusnya dalam poin seterusnya yang ke-9, apakah kesan ingat mati kepada hati, pada jiwa kita? Terputusnya keinginan untuk berbuat maksiat dan dosa, juga untuk berbuat zalim kepada manusia, kerana hati rasa gerun dengan kedatangannya, yakni kedatangan mati yang tiba-tiba, tidak tertangguh dan tidak akan dapat lari daripadanya. Patutlah kita ni sebenarnya, kita ni kalau kita tahulah, kita yakinlah mati ni suatu yang memang ditentukan. Sebab orang mati bukan kerana sakit. Sebab orang tak sakit pun mati juga. Mati bukan kerana dah tua. Orang muda pun mati juga. Mati bukan kerana aksiden. Sebab orang tak aksiden pun mati juga. Sebab apa? Sebab mati ni ditentukan. Kalaulah katakanlah kita pergi ke Palestin lah, peperangan berlaku, orang tembak sana tembak sini dan sebagainya. Orang yang beriman dengan soal kematian ni, dia tak bimbang apa-apa pun, sebab dia tahu mati itu ditentukan. Yang menentukan pula ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hati dia tenang kan? Hati orang yang ingat mati, orang yang yakin dengan kematian ni, hati dia tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, antara yang menyebabkan orang beriman yang tenang ialah dia tahu bahawa rezeki ni pun ketentuan Allah. Rezeki adalah sesuatu yang ditentukan Allah.
Pengalaman hidup kita memanglah ada masa kita cari makan dapat makan. Tapi ada masa kita tak cari pun orang datang bawa makanan. Kan? Ada je rezeki yang ditentukan pada kita. Jadi benda-benda ni sebenarnya kalau kita yakin, kita faham, memang jiwa kita akan tenang. Jadi bila kita ingat tentang soal kematian ni, antara yang kesan pada jiwa kita, kita terasa kita akan takut nak buat maksiat. Kenapa? Sebab kita takut ketika buat maksiat, masa tu dah kita mati. Masa kita semayang tak mati kan, tapi tiba-tiba masa kita buat maksiat mati. Itu yang menyebabkan kita terhenti nak buat maksiat. Macam selalu kita tengok dalam internet ke, dalam YouTube, kematian yang dicemburui lah kan. Orang mati ketika sujud dalam sembahyang, orang mati ketika duduk kat masjid, orang mati sedang buat benda yang baik, sedang baca Quran. Orang mati kan, kita kata mati yang dicemburui. Maknanya orang-orang begitu sebenarnya Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala yang tentukan bentuk kematian ini. Jadi kita pun sebenarnya kita tak tahu mati kita macam mana. Kita tak tahu. Cuma kita boleh usahakanlah. Apa contoh usaha kita? Contohnya kalau kita nak mati kat masjid, kena selalulah pergi masjid. Kalaulah jenis kita ni muka jenis tak kenal masjid, jalan ke masjid pun tak kenal, tak ada harapan lah nak mati kat masjid. Itu je, adatnya begitu. Kalaulah kita ni jenis tak baca Quran, sehari semalam langsung tak baca Quran, maka nak mati ketika baca Quran tu, orang kata harapan tu kurang lah. Kalaulah kita ni kaki maksiat, tapi kita nak mati dalam keadaan taat, susah sikit lah. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena usaha. Antara usaha ialah bila kita ingat mati, ianya akan memutuskan keinginan kita untuk buat maksiat, dosa dan sebagainya. Ini merupakan wa'izah, peringatan, nasihat, pengajaran yang ingat mati ni sentiasa mengingatkan hati kita, jiwa kita. Begitulah juga bila kita nak buat jahat pada orang lain. Kita takut masa buat jahat pada orang lain tu lah tiba-tiba kita mati. Wala'iyahzubillah. Masa kita buat baik pada orang, kita beri bantuan lah, kita beri kebajikan pada orang, tak mati pula. Tapi tiba-tiba bila teringin nak buat maksiat, nak pergi dating ke kan, nak pergi dating, nak pergi apa, tiba-tiba mati dah masa tu. Jadi ingatan pada mati inilah yang menasihatkan kita. Kenapa? Kerana mati dia datang tak ada alamat. Itu kena ingat. Mati dia datang tak ada alamat. Mati datang, boleh datang tiba-tiba. Ada orang mati dalam akhir zaman ni, antara yang selalu orang mati ialah mati dalam tidur. Tidur ni adalah sebahagian daripada mati sebenarnya. Sebab itulah tiap-tiap malam kita tidur tu, kita kena ingat masa tidur tu kita kena ingat itu sebahagian daripada mati. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, an-naumu, tidur itu akhul mauti, saudara mati, adik-beradik mati. Maknanya Allah Ta'ala ni punya baik dengan kita. Dia tazkirah kita dengan kematian ni setiap malam, iaitu dengan tidur. Tidur tu jadi tazkirah tentang kematian untuk kita sebenarnya. Sebab itulah bila nak tidur tu kita beramal lah sikit kan, ikut adab-adab yang Nabi ajar. Nak tidur tu kalau mampu ambillah wudu. Nak tidur tu kalau bagusnya dada kita menghadap kiblat. Kalau nak tidur tu bagusnya bacalah Fatihah, baca 30, baca ayat kursi, bacalah doa Allahumma bismika ahya wa amut, baca doa, niat dalam hati, ya Allah, kejutlah aku bangun pukul 5 pagi sebab aku nak tahajud, nak beribadat pada Engkau ya Allah. Niat begitu. Bila ada niat nak tahajud, barulah mudah Allah Ta'ala bangunkan kita untuk tahajud. Kalau tidur tak ada niat tahajud, tidur tak ada niat apa-apa, itu yang susah nak bangun.
Jadi tidur ni pun satu tazkirah rupa-rupanya. Sebab itulah bila kita dapat bangun tidur kan, bangun tidur je, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, celik je mata, perkara yang muda-muda mesti ada pada hati manusia ialah ingat Allah. Itu adab kan. Imam Ghazali ajar kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia kata apa? Celik je mata, maka mula-mula yang kita kena buat, hati kita kena ingat Allah. Bila ingat Allah, sebutlah apa-apa. Alhamdulillah ke, Allahu Akbar ke, ingat, sebutlah nama Allah. Sebab apa? Bila sebut nama Allah, akan terputus satu ikatan yang syaitan ikat kita masa nak tidur tu. Bila tidur saja, syaitan akan ikat kita dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama akan putus bila kita bangun ingat Allah. Kita bangun ingat Allah, sebut nama Allah, ataupun sebut Alhamdulillah, ataupun baca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu akan putuskan ikatan iblis, ikatan syaitan pada diri kita. Kita bangun, masuk tandas, buang air, gosok gigi, ambil wuduk, solat tahajud, putus lagi satu ikatan. Itu dia. Kemudian kita semayang bangun, kemudian kita solat subuh, putus lagi. Bila kita putuskan 3 ikatan, barulah hari kita, hari itu hari yang jiwa kita tenang, jiwa kita rasa lapang, mudah nak beramal, mudah nak pergi kerja, kerja pun dengan niat nak beribadah. Orang kata apa, hari yang baik dah untuk kita kan. Angin kita pun bagus. Tapi kalau bangun dalam keadaan kita tak ingat Allah, tak ada doa dan sebagainya, memang itulah, hati kita tak tenang. Kadang diri kita tengok hari itu hari yang tak baik untuk kita dan sebagainya. Baik. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam Quran untuk mengingatkan kita tentang perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Nampak? Sebab dia yang menentukan, Allah yang menentukan. Maka Allah Ta'ala ni kan, bila dia tentukan, dia akan tunaikan perkara itu on time. On time sebenarnya. Sebab itulah Abi ajar diri kan, ajar diri Abi lah, kalau nak kuliah ni kita kata pukul 9, kita mula pukul 9. Sebab apa? Nak ajar kita on time. Ini pun ada didikan, ada disiplin sebenarnya. Sebab itulah setiap hari bila kita nak semayang, semayanglah on time. Dah tahu Zuhur masuk pukul 1.28, kita tengok jadual dalam handset kita kan, maka persiapkanlah diri kita sebelum tu 15 minit ke 10 minit ke, tinggal semua kerja, tinggal kawan, tinggal apa, timbuk apa, ajar diri kita dah jangan kenal kawan dah. Bila dah dekat semayang ni, jangan kenal kawan, putuskan hubungan dengan kawan dah. Sebab kawan yang selalu menyebabkan kita lambat semayang kan. Dekat-dekat waktu semayang, masa tu lah ajak main game lah, ajak pergi makan lah, ajak macam-macam kan. Nak jual apa ni, nak jual barang MLM lah, macam-macam kan. Tinggalkan kawan. Sebab apa? Kita nak jumpa Allah. Kita nak jumpa Allah on time. Sebab itulah amalan yang paling baik ialah semayang pada awal waktu. Itu yang Allah Ta'ala nak. Sebab waktu ni, waktu semayang ni memang dah ditentukan. Maka kita ajarlah supaya semayang on time. Percayalah, kalau kita jadi orang yang begini kan, orang yang menunggu-nunggu waktu semayang, mengintai-ngintai waktu semayang, dan berusaha untuk dapat semayang di awal waktu, tambah lagi dapat semayang berjemaah. Orang beginilah di antara orang yang layak masuk dalam 7 golongan yang Allah Ta'ala lindung dia dengan bayangan arasy dia di akhirat nanti. Iaitu orang yang mu'allaqun qalbuhu fil masajid, hatinya
terpaut dengan masjid. Ulama bahaskan maksud hati terpaut pada masjid ni bukan maknanya kita ni kena duduk masjid 24 jam, baik lelaki baik perempuan kan. Susah nak duduk masjid 24 jam kan. Ulama bahaskan orang begini ialah orang yang mengintai-ngintai waktu semayang, sebab dia nak dapatkan semayang on time. Sebab itulah antara perkara yang kita kena persiapkan diri kita bila kita ni ingat Allah, ingat mati ya. Bila kita dah mula ingat mati, insaf diri kita ni tentang kematian yang bakal tiba ni, maka di antara perkara yang paling utama, yang paling krusial untuk kita lakukan ialah memperelokkan semayang kita, memperbaiki semayang kita. Sebab apa? Semayanglah ibadat yang paling utama yang menghubungkan kita dengan Allah. Tak ada yang lain. Itu dia. Puasa setahun sebulan je. Zakat bila cukup syarat, haji bila cukup syarat. Tapi semayang memang tiap-tiap hari. Maknanya tiap-tiap hari kita ni kena berhubung dengan Allah. Dan tiap-tiap hari kita kena baiki hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan semayang. Kalau kita nak balik pada Allah, nak bertaubatlah, maka baliklah pada Allah melalui semayang. Kalau kita nak bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang kotor, takabur, riya, ujub, hasad, dengki, cinta dunia, cinta harta, cinta gilakan pangkat, gilakan kemegahan dan sebagainya, maka caranya dalam semayang. Kalau kita nak bersihkan diri kita daripada dosa, dalam semayang. Ini hebatnya semayang. Kalau kita nak jadi pendakwah, jadi pejuang agama, lagilah kena jaga semayang. Semayang betul lah, Allah ajar kita mati on time. Dan dalam firman yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya pada sisinya lah saja pengetahuan tentang hari kiamat. Bila datang kiamat, Allah Ta'ala saja yang tahu. Betul lah, hari kiamat ni bukan kita kena tunggu sebab dia dah ditentukan. Jangan tunggulah kiamat ni. Jangan tunggu, jangan suka sangat lah orang kata menunggu-nunggu nak tengok Dajjal lah, nak tengok apa, tak payah. Jangan bercita-cita nak tengok Dajjal. Jangan buah hal. Dajjal ni tipu daya dan dahsyat. Jangan fikirlah kita nak tengok Ya'juj Ma'juj ke, tak payah. Nak tengok matahari terbit daripada barat, jangan. Tak payah ditunggu benda-benda tu. Yang sepatutnya kita buat ialah kita kena buat persiapan untuk akhirat tu. Itu yang lebih utama. Sebab tarikh kiamat ni Allah Ta'ala saja yang tahu. Tak ada, Nabi pun tak tahu. Tak ada siapa. Macam mutaakhir ni ramai orang meramalkan tahun ni akan berlaku kiamat. Cerita meramal kiamat ni sejak habis sekolah dulu. Sekolah menengah sampai kat universiti pun cerita orang tertentu yang kononnya alim lah, yang kononnya hebat lah, yang kononnya syekh tu syekh ni, yang kononnya nak jadi Imam Mahdi lah. Tarikh ni akan berlaku kiamat, maka persiapkanlah diri bagian-bagian. Daripada habis sekolah dulu sampai sekarang tak kiamat lagi. Jadi buat apa kita tunggu? Yang penting ialah misteri tentang tarikh kiamat ni mengajar kita supaya kita lebih bersiap sedia. Sebab dia boleh berlaku bila-bila masa. Dalam hadis Nabi menyebut kiamatnya akan berlaku pada hari Jumaat. Tu je. Hari ni apa? Besok Jumaat. Mungkin berlaku esok.
mungkin dalam kita tak ada, Dajjal tak turun lagi ni, Nabi Isa tak turun lagi, takkanlah besok kan. Itu nampak, itu perangai nafsu kita. Allah Ta'ala ni kalau dia nak jadikan besok kiamat, anytime boleh berlaku macam-macam. Hari ni boleh dipanjangkan kan, macam-macam kan. Boleh, Allah Ta'ala kuasa dia. Jadi yang sepatut kita lakukan menjelang hari Jumaat ni, kita kena perbaharui taubat kita. Menjelang hari Jumaat kan, hari Jumaat ni hari ibadat. Pagi-pagi lagi dah kena mandi sunat, kena sembahyang subuh, dah kena elok baca surah sajadah, kemudian banyakkan selawat dan sebagainya. Sebab kita takut betul-betul hari Jumaat esok ni kiamat. Tiba-tiba esok tak kiamat. Mungkin Jumaat akan datang pula kan. Itu dia mungkin berlaku Jumaat akan datang pula. Sebab tu yang pentingnya bagi kita ialah kita tazkirahkan diri kita. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala ni dialah yang menurunkan hujan. Bila masa hujan tu Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita boleh meramalkan petang ni hujan pukul berapa, tapi hakikatnya pukul berapa yang betul-betul hujan tu Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab dia yang menurunkan hujan. Dan dia lah juga yang mengetahui apa yang dalam perut, dalam rahim ibu, laki ke perempuan ke, itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Walaupun teknologi moden ni boleh tengok, boleh ultrasound sebagainya, tapi masa keluar tu Allah Ta'ala saja yang menentukan. Kadang-kadang tengok ultrasound pun tak nampak kan. Habis dulu anak yang kedua, bila dengar je Umi kata dia mengandung, terlintas dalam hati Abi perempuan. Masa mengandung ultrasound lelaki, bila keluar perempuan. Itu dia. Baik. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan. Tak ada siapa pun yang tahu apa yang akan dia buat esok. Kita boleh kata dah besok ada meeting ya. Besok ada ni program ya. Kita boleh kata gitu je lah. Sebab itulah kita ni diajak benda-benda yang esok-esok ni, benda-benda yang akan datang ni, bila kita nak buat sesuatu, kita menentukan suatu program, suatu apa, jangan tinggal insya-Allah. Besok ada meeting yang kedua, insya-Allah. Itu cara adab kita orang Islam. Jangan kita kata besok confirm meeting kedua, lepas tu diam. Macam seolah kita yang menentukan hidup kita. Salah. Adab pun salah. Kita dengan Allah, kita lupa Allah yang menentukan segala perkara. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap orang pun tak tahu kat mana bumi yang dia akan mati. Nampak? Ini pun satu perkara yang misteri. Dah lah tak tahu kita akan mati kat mana. Cara kita mati pun kita tak tahu. Sebab yang menentukan Allah. Ini. Lepas tu bila ingat mati ni, memang kita akan ingat Allah. Kita boleh doa panjang umur, minta panjang umur kan? Tapi bila minta panjang umur tu, sekalilah dengan doa, ya Allah panjangkanlah umur aku supaya aku boleh beribadah, boleh menambahkan amalan. Sebab orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini orang yang paling baik. Tapi orang yang paling buruk ialah orang yang panjang umur tapi jahat amalan. Wal'ayyubillah. Baik. Jadi kesimpulannya, bila kita ingat mati ni, memang kita akan terhentilah untuk buat maksiat, untuk buat benda zalim. Dan ini perkara yang sangat penting untuk kita. Sebab apa? Bila kita dah ada ilmu ni, kita dah faham tentang agama ni, memang untuk persiapan menghadapi kematian, stop terus segala perkara yang boleh membawa kepada dosa. Stop terus. Berhenti terus. Perkara yang boleh bawa dosa, berhenti terus. Stop terus. Sebab itu antara cara kita nak bertaubat. Taubat ni, persiapan yang paling penting, nombor wahid dalam menghadapi hari-hari kematian ialah taubat. Itu kena ingat. Tadi habis sebut tentang semayang. Semayang tu apa yang kita kena perbaiki.
Tapi persiapan pertama untuk menghadapi kematian ialah taubat. Ini Abi akan uraikan dalam kuliah akan datang. Tapi taubat ni apa makna taubat? Taubat ni maknanya kita balik pada Allah. Taubat ni ada taubat yang wajib, ada taubat yang sunat. Itu nanti Abi akan terangkan pada kuliah akan datang. Sebab kena ingat, dengan taubatlah kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan taubatlah kita dapat bersihkan dosa-dosa dalam diri kita. Dengan taubatlah kita akan balik kepada Allah dengan pada hari kematian dalam keadaan kita bersih. Kalau kita tak taubat, di saat kematian tu kita tak taubat lagi, dengan dosa kita yang mengumpuk-ngumpuk ni, yang menggunung ni, ini bahaya besar pada kita. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan satu neraka namanya Jahannam. Neraka Jahannam ni adalah untuk orang-orang Islam, orang yang ada iman tapi pendosa, yang tak sempat bertaubat ketika mati. Wallahiyazubillah. Ini perkara yang amat menakutkan. Kena ingat ni, Allah Ta'ala jadikan neraka tu bukan sekadar untuk orang musyrik, bukan sekadar untuk orang kafir, bukan sekadar untuk orang munafik, tapi untuk orang-orang Islam juga. Tapi orang Islam yang degil, yang sombong, yang tak nak bertaubat, dah lah banyak buat dosa tapi tak nak taubat, banyak buat zalim tapi tak nak taubat, masuk neraka. Wallahiyazubillah. Kita kan ada iman lagi dalam hati dia, lepas kena bakar dalam neraka, ada peluang dapat syafaat Nabi, bolehlah juga masuk syurga. Tapi dah kena bakar dah, dah rentung lah kan. Wallahiyazubillah. InsyaAllah tentang taubat ni Abi akan terangkan dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Banyak lagi kuliah kita ya. Mintalah panjang umur supaya dapat ikut kuliah ni. Okey, seterusnya ayat Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Ini perangai manusia. Manusia memang cuba lari daripada mati. Manusia berusaha sungguh nak lari daripada mati. Makan tu lah, makan ni lah, minum tu, minum ni, nak sihat. Sebab apa? Takut mati. Cuba lari daripada mati. Allah Ta'ala yang mencipta mati ni beritahu kita, macam mana pun kau lari, fa innahu mulaqikum, kematian tu akan menemui kamu. Maknanya mati akan cari kita. Kat mana pun kita berada. Kata orang Melayu apa? Orang kata apa? Sampai ke lubang cacing pun, sampai ke lubang cacing pun mati akan cari kita. Tak sembunyi kat mana. Maknanya kalau kita yakin dengan ayat ni, kita faham perkara ni, apa yang patut kita buat? Tak payah lari lah, dia akan datang. Dia akan datang. Apa yang patut kita buat? Kita persiapkan diri kita untuk kedatangan dia. Siapkan diri kita untuk kedatangan dia. Antaranya dengan apa? Dengan taubat. Antaranya dengan apa? Dengan baiki semayang kita. Semayang kita ni kena baiki yang kita sangka semayang kita ni dah settle, belum tentu. Kadang-kadang bacaan-bacaan kita yang wajib kita tak betul lagi. Contoh macam takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada ilmu dia, ada syarat-syarat sah dia. Kalau kita tak ikut syarat tu tak sah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni rukun. Bacaan Fatihah kita kena cek. Bacaan Fatihah kita ni kalau tak betul tak sah semayang. Berpuluh tahun kita semayang, tiba bacaan Fatihah tak betul. Macam mana nak tahu betul tak betul Fatihah? Kena tasmik lah, kena pendengarkanlah bacaan kita pada orang lain, pada guru ke, pada ustaz ke, pada kawan-kawan kita yang qari-qari'ah ni kan. Kerana kita ni kan ada orang yang pandai baca Quran kan. Pendengarkan bacaan kita, baru kita tahu bacaan kita betul tak betul. Jangan rasa malu lah, tu je.
Jangan kita rasa kita dah pandai, jangan rasa kita ni confirm terror kan. Dengarkan bacaan kita. Barulah ada tashih, ada pengesahan. Sampai sekarang semayang kita tak khusyuk lagi. Kan? Masa semayang zuhur tu paling susah nak khusyuk, dengan ngantuknya, dengan laparnya. Yang dah makan dengan kenyangnya pula. Yang lapar, sebab lapar, yang dah kenyang, perut berat pula, pun payah juga nak khusyuk kan. Dengan kerja banyak tak habis kat pejabat, nak kejau tu kejau ni, dalam semayang rakaat pertama ingat yang ni, ingat kalau rakaat kedua nak buat yang tu, rakaat ketiga yang ni, rakaat keempat dah empat ke tiga yang terlupa tu dalam sujud sahwi. Tiap-tiap hari sujud sahwi. Kadang-kadang semayang jemaah, imam pun terlupa. Imam yang semayang jadi imam pun terlupa. 3 ke 4 sudah. Semayang zuhur lah paling susah ni. Semayang kita susah nak khusyuk. Sebab apa? Bila semayang, walaupun 5 minit dia semayang zuhur ni, tapi 5 minit tu Allah, satu dunia masuk kepada kita. 5 minit ni kalau dalam biasa ni, kita tengok WhatsApp pun, grup makan-makan, grup shopping, grup ex sekolah kebangsaan kita, sekolah menengah kita. Tengok grup-grup ni pun dah 5 minit. Rasa pendek je 5 minit. Tapi kalau kita semayang tu, ya Allah, rasa nak dapatkan khusyuk 5 minit tu payah betul. Tapi kalau tengok cerita Hindustan 5 minit sempat menangis tu, tu dia. Punya kita khusyuk mengikuti cerita tu. 5 minit tengok cerita Hindustan ni menangis kita. Tengok hero kena tu, heroin kena ni kan. Tapi semayang 5 minit nak dapat khusyuk, payah naung masa. Itu Allah. Jadi maknanya jangan kita rasa semayang kita dah settle lah. Jangan besok ke akhirat Allah Ta'ala yang cek semayang kita. Cek semayang kita, ada banyak yang rosak, banyak yang cedera. Tengok semayang sunat tak buat pula, habis, payah gitu. Jadi semayang, Habis akan sampai masa nanti akan terangkan secara kecil bagaimana kita nak baiki semayang kita. Pentingnya kita baiki semayang. Baik. Seterusnya, tadi yang ke-10, poin yang ke-10, hati tidak akan mahu menangguhkan taubat lagi. Yang kita sentuh sikit tadi lah. Orang yang ingat mati ni dia akan bersegera bertaubat. Dia tak akan tangguh-tangguh taubat. Dia tak akan kata dah tua besoklah baru nak taubat. Ini pandangan biasa orang. Tipikal orang kita, dah tua besoklah baru taubat. Macamlah dia confirm tua kan. Berapa ramai orang yang berangan-angan dah tua besok baru nak taubat, tak sempat tua dia mati dah. Angan-angan orang besok dah pencen barulah nak taubat, bagi masjid, nak semayang. Lepas pencen baru fikir nak taubat. Ramai yang tak sempat pencen dah meninggal. Ramai orang tak sempat pencen dah meninggal. Jadi bayangkanlah, kalaulah dia punya angan-angan tu nak taubat lepas pencen, tiba-tiba belum sempat pencen meninggal, apa jadi? Mana dia mati tak bertaubat. Wala'iyahzubillah. Susah mati tak bertaubat. Jadi oleh kerana itu taubat tak boleh ditangguh-tangguh. Antara cara nak didik hati kita, jiwa kita supaya ingat perkara ni, supaya kita akan sentiasa bersegera bertaubat dan sentiasa memperbaharui taubat kita. Sebab Allah Ta'ala ni kasih cinta pada orang yang sentiasa bertaubat, yang sentiasa memperbaharui taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dalam Quran menyebut Allah Ta'ala sangat kasih, sangat cinta orang yang tawwabin. Apa makna orang yang tawwabin? Yang dia bertaubat, kemudian taubat lagi, kemudian dia taubat lagi, dia perbaharui taubat lagi. Orang ni orang yang Allah Ta'ala cinta dan kasih. Panjang cerita taubat, insya-Allah sampai masa akan terang panjang dan lebar. Baik, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil
daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang dikenali sebagai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebab Abdullah ni nama dia, bapa dia pun Umar adalah sahabat Nabi, dia pun sahabat Nabi, maka dipanggil radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahu aku. Nampak cara Nabi nak nasihatkan orang pegang bahu. Ini approach seorang rasul, approach seorang pemimpin, approach seorang yang mendidik. Kalau kita nak didik orang, ini cara dia. Pegang bahu dia bila nak nasihat kan. Tu dia. Apa Nabi kata? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia ni seolah-olah orang yang gharib, orang asing. Orang asing. Aw abilus sabil, ataupun orang yang melintas jalan. Dia kata orang musafir lah. Orang musafir ni orang yang berdagang, yang melalui saja jalan. Kalau dia pergi satu tempat, dia lalu di tempat, bukan nak tinggal kat situ, dia lalu. Inilah jiwa yang mesti ada pada kita bila hidup kat dunia ni. Kat dunia ni hidup kita kena rasa lah dunia ni hanya sekadar kita nak lalu sekejap. Memang sekejap lah, sebab dunia ni habis selalu sebut hidup kita ni antara apa? Antara tarikh lahir dengan tarikh mati. Ini je dia. Setiap kita dah tarikh lahir, kemudian mati, itulah tarikh mati. Dua tarikh yang paling penting, tarikh lahir dengan tarikh mati. Kita selalu sambut tarikh lahir kan, tapi nak ingat tarikh mati ni takut kan? Takut. Padahal dulu ni dah confirm dah. Baik. Dan kata Ibnu Umar lagi, jika engkau masuk waktu subuh, maka janganlah engkau menanti sore. Sore ni petang lah. Maknanya hidup ni kita kena kejau apa yang ada pada kita sekarang. Benda yang lepas, hari semalam dah tinggal, dah habis dah, kita tinggalkan. Benda yang akan datang belum tentu kan. Macam sekarang ni, kita hidup waktu sekarang ni pukul 9.48 pagi, kita hidup lagi. Petang nanti kita tak tahu kita hidup atau tidak. Jadi caranya ketika hidup ni kita gunakan sebaik mungkin. Jangan tunggu petang. Jangan tangguh nak tunggu petang tu. Contohnya kalau pagi ni ada kuliah, kejau kuliah ni. Jangan kita kata petang nantilah kita dengar TikTok ke kena, tak payah. Kita kejau yang ada depan mata kita. Tu dia. Dan apabila masuk petang, maka janganlah engkau menanti subuh. Maknanya apa yang ada pada kita, masa yang ada pada kita, itulah yang kita kejau. Itulah yang kita isi, itulah yang kita ambil faedah. Untuk apa? Untuk kesenangan akan datang. Itu dia. Dan Nabi dan Ibnu Umar mengatakan lagi, fala tantazir wa khuz min sihhatika limaradika. Ambillah dari sehat engkau untuk sakit engkau, untuk sakitmu. Maknanya masa sehat inilah kita kena ambil peluang, jangan tunggu sakit. Masa sehat inilah kita kena banyak semayang, kena rajin pergi masjid, rajin pergi kuliah, rajin buat kerja amal, buat kerja kebajikan dan sebagainya. Tak payah tunggu sakit besok. Berapa ramai orang yang dah cita-cita, contohnya lepas pencen baru nak pergi masjid, lepas dah tua besok barulah nak semayang. Berapa ramai orang dah bila sampai pencen, sampai tua dah tak boleh nak semayang. Dah tak boleh nak semayang berdiri dah. Sebab apa? Kaki dah sakit, lutut dah sakit, dah tak dapat nak sujud dah. Semayang pun atas kursi, sujud pun orang kata tunduk-tunduk je. Tak dapat nak sujud sembah Allah, letakkan kepala kat tempat sujud. Sebab apa? Dah sakit, dah tak boleh bengkokkan pinggang, dah tak boleh bengkokkan kaki, macam-macam. Masa sihat kau tak nak beribadat, dah sakit barulah fikir nak ibadat. Itulah akibat dia. Dan percayalah, ramai orang yang tak sedar bila dia nak menunggu yang akan datang, maka dia tak sedar ketika itulah ada satu benda yang akan datang yang namanya penyesalan. Ramai orang menyesal bila dah sakit. Bila dah kena HIV barulah menyesal.
Bila dah kena sakit tu, sakit ni, barulah menyesal. Masa sihat aku tak guna untuk semayang, masa sihat aku tak pergi haji, masa sihat aku main golf je, tak pergi haji. Dah sakit baru fikir nak semayang. Ramai orang begini, maka dia akan datang dengan satu benda yang namanya apa? Penyesalan. Wa min hayatika li mautika, begitulah juga ambillah hidupmu untuk matimu. Maknanya apa? Maknanya jangan tunggu mati. Kalau lah mati datang, percayalah yang akan datang juga ialah penyesalan. Berapa ramai manusia yang menyesal ketika mati sebab ketika hidup dia tak gunakan untuk perkara-perkara yang berfaedah, untuk persiapan diri dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya Ad-Daqaq rahimahullah taala berkata, man aksara zikral mauti akramahu ukrima, bukan akramu, ukrima bisalasatin: ta'jil at-taubah wa qana'atul qalbi wa qana'atil qalbi wa nashatil ibadah. Wa man nasiya al-mauta ujila bisalasatin: taswifit taubati wa tarkir ridha bil kafaf wa takasili fil ibadah. Barang siapa yang banyak mengingati kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, bersegera taubat. Maknanya orang yang dapat menyegerakan taubat ini adalah satu kemuliaan bagi dia. Puas hati dan bersemangat beribadah. Maknanya dia akan apa? Dia akan takkan bosan, takkan jemu dengan ibadah. Hati dia rasa puas dapat beribadah. Dan yang ketiga, apa nama ni? Bukan, dua-dua. Satu, yang kedua ialah waqana'atil qalbi. Maknanya puas hati ni makna qana'ah. Qana'ah ni ialah sifat hati yang rasa cukup. Rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri, nikmat yang Allah Ta'ala beri dan sebagainya. Ini kemuliaan yang kedua. Dan yang ketiga ialah wa nasyatil ibadah, bersemangat untuk beribadah. 3 ni. Apa dia? Pertama, segera taubat. Yang kedua, hati qana'ah. Yang ketiga, semangat beribadah. Tapi siapa yang sering melupakan tentang kematian, lalai cuai untuk ingat mati, ujila bisalasatin, diberikan hukuman dengan 3 hal. Pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Maknanya kalau kita ni jenis suka menunda taubat, ini perangai kita sebab tak ingat mati. Wa tarkir ridha bil kafaf, tidak redha dengan keadaan yang kita ada sekarang. Wa takasiri fil ibadah, dan malas ibadah. Ini 3 perkara yang akan muncul dalam diri seseorang bila tak ingat mati. Baik, seterusnya banyak lagi Jadi yang ke-11 ialah apa kesan ingat mati pada jiwa kita, pada hati kita, ialah muncul himmah. Apa makna himmah? Cita-cita hati untuk beramal dan menyiapkan diri untuk bertemu Allah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa maksud hari esok? Bukan besok Hari esok ni ialah akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maknanya bila kita ingat mati ni, semangat nak beramal tu akan datang. Kita akan fikir nak baiki sembahyang kita. Kita akan fikir untuk dulu kita pernah tinggal puasa, macam mana nak qada puasa kita dulu kita malas nakal. Bila orang puasa, kita puasa yang yuk sahur tapi tengah hari buka periuk tu orang kata puasa yang yuk. Maka macam mana nak baiki, nak qada sembahyang kita tinggal, nak qada puasa kita, nak qada zakat kita, macam-macam kadang kita sebab kita mengabaikan agama. Maka kena perhati benda ni. Sebab semua tu untuk persiapan mati. Persiapan mati. Kemudian kita nak susun diri kita tak tahu mengaji, macam mana nak belajar mengaji. Siapa guru kita, nak cari guru yang boleh ajar kita mengaji balik, supaya kita boleh baca Quran tiap-tiap hari, boleh mentadabbur ayat Quran tiap-tiap hari.
Dia boleh dapat faedah daripada Al-Quran. Mula macam mana kita nak bersedekah, sebab sedekah ni banyak kelebihan dia. Dan sedekah ni boleh mengubat penyakit hati. Sedekah ni boleh menyuburkan keberkatan dalam diri kita, macam-macam. Kita nak susun diri kita supaya kita ni ada zikir, ada wirid, ada amalan-amalan tertentu nak jumpa Allah. Ini semua tuan-tuan, maknanya kita ni kena tengok. Wal tanzur tu makna tengok dan fikir. Tengok dan fikir sebenarnya. Kena perhati diri kita. Sebab apa? Semua tu untuk lirat. Rat ni apa? Esok. Rat ni esok. Bunyi macam dekat, tapi rupanya masuk esok ni adalah akhirat. Maknanya Allah Ta'ala nak ajar kita akhirat ni dekat sebenarnya. Kiamat ni dekat, anytime boleh berlaku. Dia boleh datang baghtatan. Baghtatan maknanya dia boleh datang tiba-tiba, walaupun tanpa alamat dan tanpa petanda sebenarnya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkur al-mauta fi salatika, fa inna ar-rajula idza zakara al-mauta fi salatihi faharyun an yuhsana salatahu wa salli salata ar-rajulin la yazunnu annahu yusalli salatan ghayraha wa iyyaka wa kulla amrin ya'taziru min." Ingatlah kematian dalam solatmu. Maknanya Nabi suruh kita ingat mati dalam semayang, kan? Dalam semayang pun kena ingat mati. Kerana jika seseorang mengingat mati dalam solatnya, maka ia akan memperbaguskan solatnya. Maknanya kita akan rasa seolah-olah itulah solat kita yang terakhir. Maka kita akan semayang elok-elok, supaya Allah Ta'ala terima semayang kita. Kita persembahkan solat yang terbaik pada Allah. Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka bahawa ia masih mempunyai kesempatan melakukan solat yang lainnya. Nampak tak? Itu cara nak didik jiwa kita. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur kerana tidak mahu memenuhinya. Baik. Seterusnya, ingat mati juga memutuskan panjang angan-angan. Angan-angan nak hidup lama, angan-angan nak kaya, angan-angan macam-macam, kan? Hendaklah setiap orang waspada terhadap angan-angan panjang dan angan-angan umur panjang sehingga menangguhkan amal saleh. Bila kita berangan kita ni panjang umur, manusia ni selalu akan menangguhkan amal saleh. Macam tadilah, tunggu pencen, tunggu tua, kan? Semua angan-angan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu sunani hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam semakin tua dan dua perkara yang semakin besar juga bersamanya, iaitu cintakan harta dan panjang umur. Ini semua angan-angan. Angan-angan nak duit, nak harta, nak kaya, dan angan-angan nak umur panjang, tapi bukan untuk ibadat, semata-mata nakkan dunia. Justru ingatan terhadap mati pada setiap saat pasti akan memutuskan angan-angan itu. Pentingnya ingat mati. Dan yang ketiga, yang terakhir, menumbuhkan penyesalan di dunia lagi terhadap sedikitnya amalan. Maknanya jangan tunggu mati baru menyesal. Menyesal dulu berpendapatan, menyesal kemudian tak berguna. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian aku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nampak, ini keluhan orang yang menyesal bila dah mati.
Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ini peringatan yang sungguh baiklah untuk kita. Jangan sampai dah mati baru nak balik ke dunia. Sebab ingatlah bila kita dah masuk sejajar alam barzakh, dah tak ada no way U-turn, dah tak ada U-turn lagi dah. Justru aksiru zikra hazimil lazzat ya'lil maut. Perbanyakkanlah mengingat pemutus kenikmatan, iaitu kematian. Cukuplah kematian menjadi penasihat untuk kita. InsyaAllah kita akan sambung kuliah yang akan datang. Jumpa lagi. Wallahu a'lam. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada persoalan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas telah disampaikan untuk berkaitan dengan pada hari ini. Kita banyak perkara, iaitu antaranya adalah dengan mengingat mati kita akan bersegera bertaubat dan menghalang kita dari melakukan Kalau ada soalan, tak ada? Kalau malu nak bertanya, nanti sesat jalan tu. Kalau malu nak bercakap, boleh PM me. PM me, insyaAllah Abi akan layan. Betul? Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, kerahmatilah kami dengan Quran. Waj'alhu lana, dan jadikanlah Quran untuk kami imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, Kau tunjukkanlah pada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan rezekikanlah pada kami untuk kami dapat mengikut kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah pada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan rezekikanlah pada kami agar kami dapat menjauhi kebatilan. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, Kau terangkanlah hati-hati kami binuri hidayati, dengan cahaya petunjuk-Mu, kama nawwarta arda binuri syamsik wa qamarik, sebagaimana Engkau telah terangkan bumi-Mu ini dengan cahaya matahari dan bulan. Allahumma zidna ilma, Kau tambahlah kami ilmu, warzuqna fahma, dan kefahaman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.